Go go. Kau. Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam Ikan Zlan Channel. Selamat pagi. Hari ini hari Isnin, hari yang ketiga kami bercuti di Kemaman. Tapi hari ini dah nak balik dah. Dah nak balik dah. 3 hari masa berlalu dengan cepat. Tapi Alhamdulillah banyak aktiviti dekat sini. Untuk pagi ni saya nak masak kuih goreng. Tapi tak boleh masak kat rumah, dekat dalam rumah, sebab dia dah sediakan tempat masak dekat luar. Jom kita bawa barang-barang, lepas tu kita masak dekat luar. Okay, barang ni kita dah beli siap-siap lah. Kita dah beli semalam. Lepas tu kita bawa keluar. Ada 5 bali guys. Okey. Ni apanya? Kita belum bersihkan sebab kita nanti check out, baru kita kasih bersih semua. Malam tadi dah kepenatan masing-masing ya. Ada aktiviti. Okey, jom cukupkan bahan dekat sini, lepas tu baru kita boleh masak kat sana. Okey, saya nak masak untuk sebungkus saja dululah untuk budak sebab tak pedas. Okey, untuk yang budak ni kita letak tauge sikit je lah. Sebab dia orang ada yang tak minat tauge kan. Kita buat untuk rasa-rasa je. Lagi satu, ketiau kita pagi ni tak ada telur. Tak ada telur, tak beli. Lupa nak beli. Tapi tak apa, insyaAllah. Ada udang, ada sotong lah. Cukup lah. Okey, dah nak siap dah ni. Saya rasa dia pun dah cukup. Ayat datang apa? Makan coklat. Okey, untuk yang orang dewasa ataupun yang makan pedas, kita guna bawang putih dengan cili kering, cili yang kita beli dekat pasar besar cukai. Yang untuk masak asam pedas tu, lepas tu kita tambahkan lagi dengan perencah mi goreng daripada Adabi. Bismillahirrahmanirrahim. Malah nak giling, malah nak blender. Saya beli yang instant. Untuknya ni kita masak banyak ya. Saya nak masak ni 3 bungkus lah, yang kecil ni. Oh, ini mewah sikit ni seafood goreng ketiau. Ni lebih semalam lah kita masak semua. Makan berapa semalam, makan tengah hari semalam, kita lauk semua. lebih kan. Oh iya, alhamdulillah dari sini. Letak air sikit lah. Air sikit. Sekejap. Sos tiram. Dah nak habis dah ni, kita habiskannya. Okey. Tu masukkan sos cili sikit. Okey, cukup untuk bahan perasa dia lah. Okey, seterusnya masukkan ketiau. Ketiau ni jenis yang lebar-lebar. Saya nak beli yang jenis kecil semalam, tapi tak banyak, ada satu je. Kita ambil je lah, besar pun besar asal ketiau. Kemudian gaul rata. Gaul rata. Gaul. Jangan tekan. Ini bahan seterusnya, dan bahan yang ada orang tak suka sangat, ada orang langsung tak suka, iaitu tada, tauge. Bismillah.
Orang yang tak suka tauge ni siap. Okay. Orang yang tak suka tauge ni, dia siap buat grup dalam Facebook. Buat grup? Ya. Grup tak suka tauge? Grup tak suka tauge. Ambo. Terjumpa orang ketawa. Ketawa bagi saya lah. Kalau mi tak ada tauge, tak syok lah. Tak syok lah, grup club. Kalau masak ni tak ada tauge, sanggup ni. Sanggup berhenti sekejap pergi beli tauge. Kalau tak ada tauge, ada kucai okey lah. Ha, lagi-lagi ketiau ada tauge. Oh, dia habis sedap lah. Okay, masakan dah nak siap. Tak nak buat terlalu kering, nak buat macam lembab-lembab sikit. Alhamdulillah sudah siap sarapan pagi. Kuih tiaw Goreng udang sotong. kuih tiaw goreng udang sotong. Sama banyak kuih tiaw dengan udang. Banyak dia punya seafood dia. Orang kata dia punya apa nama? Lauk dia ni. Lauk dia banyak. Lauk dia banyak. Okeylah, tutup api. Tapi kita tak nak kering sangat. Alhamdulillah. Tengok masak dekat luar tempat macam ni apa, selera datang lah. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Kita dah bawa cuti, kita dapat masak macam ni. Boleh bismillah, bukan dunia kita boleh tanah kan. Alhamdulillah, walaupun ni hari last, sedih sikit lah. Nanti datang lagi. Tapi kita datang lagi. Terengganu adalah tempat yang banyak-banyak tempat yang kita pergi. Terengganu antara yang terbaik, yang best. Menurut kita punya apa, minat lah kan. Kita punya suka macam tu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Kalau ada insyaAllah, jangan lupa like, subscribe ke dalam channel. Terima kasih sebab support. Kita dah 2k lebih. Alhamdulillah, syukur Allah bagi. Indonesia, Malaysia, Brunei. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia. Selamat Besok. Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, semua dah berkemas. Bye bye. Semua dah berkemas. Nak balik. Nak balik daripada Seroja stay homestay. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih Seroja sebab memberi penginapan yang selesa untuk kami di Kemaman ni. Siapa yang datang sini boleh menginap kat sini lah. Bye bye. Assalamualaikum.